So Okey. ni yang canvas yang kita dah lukis dengan lilin lah. Oh, Ni okey. Kita dah sampai dekat Bandar Mersing lah ni. Ni Mersing lah ni. Okey, ni dalam rombot dia kat tengah-tengah ni. Korang boleh cari hotel ke, tempat makan ke, sarapan pagi sini. Macam-macam ada sini. Okey, so jom kita explore. macam ni semua orang kat kayu. So Okey. ni yang canvas yang kita dah lukis dengan lilin lah. Oh, Dia okey, panggil okey, okey. lilin batik lah. Lilin batik ni dia lilin dengan campuran dama. Oh, okey. Campuran dama. Dama daripada pokok getah. So kita dekat Nusantara, tu je yang ada lilin batik. Maksudnya kita punya batik tu yang cantik lah dari yang dan sebab kita ada lilin. Okey, okey. Baik, menarik. So dalam kita ni cuba sikit lah kita beritahu kan. Sebab kebanyakan orang tak tahu pasal tu. Dekat Sweden, Netherlands pun ada batik juga. Tapi diorang kebanyakan pakai ikan. Netherlands ni dia ada batik juga. Ada. Kita ada kekekaran kat sini macam turis pun belajar Okey, juga. okey. So diorang kita tahu. So kita tahu kat luar pun Afrika ni jadi pun ada batik juga. Okey. Tapi diorang tie-dye. Dan batik kita je yang ni macam kat Nusantara ni pasal kita ada fokus. So ini dengan getah kita campur dia akan jadi lukisan macam ni. Fungsi lilin ni adalah untuk membagi warna. Okey, baik. Kau tak perlu punya knowledge kita kan. Dekat Netherlands pun tak tahu. Ni kita menarik. Baik. Pasal batik dekat Nusantara antara batik yang paling tercantik di dunia. Sebab kita je yang paling tinggi. Okey, Dan kita baik. boleh membentuk lukisan lah. Okey. Untuk kayu batik yang depan ni adalah Remazol. Remazol ni ialah pewarna batik lah. Okey. Pewarna. Jadi dia kita guna sikit. Contoh kita nak colour tu sikit. Dia akan spray. Okey. So medium air ni sebagai spray dia. Okey. Jadi kita ambil daripada warna ni kita tarik. Dia akan ada tone dan vibration lah. Vibrant gitu kan. Tarik. Batik Malaysia dia berbeza dengan batik Indonesia, dengan batik-batik lain lah. Batik kita lebih colourful. Kalau batik Indonesia dia a tone. Dia macam ada 3 colour, macam gelap, ni dan ada macam binatang macam tu lah. Batik kita tak adalah. Kita buat mungkin suasana campur sebuah flora. Sebab kita nak pakai toilet kan. Jadi kita perlu lebih banyak perempuan. Kecuali kalau frame je lah. So kau dengar pada profesional ni bukan buat-buat yang memang nampak memang betul profesional ni. Memang style betul. Sebab kita nak bukan sekadar kita buat aktiviti tapi kita nak orang tu educate juga. Okay. Contoh kalau kita campur dia dah ada lebih vibrant. So ini adalah dia punya keunikan batik Malaysia lah. Dia ada campuran. Kali-kali dia senang je. Okey. Kali-kali lepas tu tarik dengan air kan? Betul. Dia akan ada spray dia. Spreader dia. Spread kan lah. Okey. Betul ke ni? Dia tarik. Tarik. Baik. Dia akan pecah dah warna. Macam okey. Menarik lah. Maksudnya kalau buat event sini dalam 50 orang tu memang buat benda sini lah kan? Menarik. Cantik lagi zone pula. Cantik kita daripada raw. Cantik pelilin. Warna. Tapi untuk dewasa sajalah. Sebab lilin pun kita gunakan lilin panas. Okey. Oh ya, lilin yang masukkan dalam apa tu? Dia pegang tu kan? Canting tu kan? Lagi saya tunjuk saya kalau tengah buat. Okey, baik, menarik. Baik. Mana dia? Boleh? Cuma dia kalau cantik ada tone lah. Malah dia betul. Dia tahu siap je. Siap cikgu saya nak pergi main.
Air meja. Diorang buat Okay, so kita tengok yang ni. Ni dia token dan pipos. Rumah batik Seri Wangsa Mersing. Tengok cantik. macam ini kan dia dah start slow, maksudnya dia dah sejuk. Dah sejuk dulu, dah keras, dia tutup dia keluar kan. So dia dah putus. Kita tak kalau cantik tak boleh putus. Sebab bila putus nanti orang warna dia tak cantik. Betul. Macam tu lah sebelum kita dia tengah chop lah tu. Oh, okey okey. Tu ada order. Tu dah. Rumah dengan lilin. So lilin tak boleh panas sangat-sangat dan tak boleh sejuk. So, lepas tu bila kita ni kena laju lah. Oh. Kalau Dia kita- keras ke? Betul. Dia lama sikit dia akan keras. Tapi kita nak lilin tu stabil. Supaya dia boleh bentuk lah. Kalau kita nak stop kita break dulu. Sebab dia akan keluar je. Campuran lilin dengan dama pun dia ada sukatan sebah dia lah.